gugurkan janin untuk sihir boyfriend sendiri. Kisah seram ni berlaku kepada sahabat baik Ika, di mana kawan dia yang bernama Aida didapati meninggal dunia kemungkinan besar akibat langgar pantang pada sihir sendiri. Setahun sebelum Ika mendapat tahu yang Aida telah meninggal dunia, Aida ada mengajak Ika, teman dia, pergi ke Siam bagi berjumpa dengan Bomoh untuk sihirkan boyfriend dia. Tapi disebabkan si Aida ni tak ada langsung rambut, kuku ataupun baju bekas boyfriend dia ni, Bomoh tersebut telah minta digugurkan janin Aina sebagai perantaraan santau kepada bekas boyfriend ni. Tapi kenapa Aida ni nak santau dia punya boyfriend? Sebab boyfriend dia ni tak nak bertanggungjawab lepas dia mengandungkan anak boyfriend dia sendiri. Boyfriend dia kata dia curang dengan lelaki lain sebab tu bukan baby dia. Tapi sebaliknya, boyfriend dia sendiri telah curang dengan si Aida, dengan kawan tempat kerja Aida sendiri. So Aida pun mengambil keputusan untuk gugurkan kandungan dia sebagai perantaraan bagi menyantau ex-boyfriend dia ni. Tapi bila dah gugurkan kandungan dan Bomoh tersebut telah berikan uncang yang berisi apa tak tahu, Bomoh tu minta untuk Aida ni tanam dekat kawasan perumahan ex-boyfriend dia ni. Disebabkan Ika ni tak nak langsung bersekongkol dengan niat jahat Aida, dia terus putuskan kawan selepas balik daripada Siam. Jadi selepas tu dia tak tahu apa yang terjadi kepada Aida, sehinggalah setahun selepas tu keluarga Aida menelefonnya yang mengatakan Aida telah pun meninggal dunia. Jadi Ika ni tertanya-tanya sama ada Aida ni telah langgar pantang dengan apa yang dibuat ataupun tidak. Sebab Bomoh tu ada berkata, kalau dia langgar pantang ataupun kalau dia tak buat apa yang dia perlu buat, janin tu ataupun santau tu akan makan diri dia sendiri. Kisah ni dikongsikan di M-Star, dan kalau korang nak lagi banyak kisah seram, jangan lupa follow for more. Bye korang, love you.